Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama saya Zahirah Kristina binti Muhammad Zamri dari kelas Bahasa Melayu A. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 yang merupakan persembahan berkaitan sebuah karya sastra, iaitu sebuah novel yang bertajuk Hatimu Aisyah karya Zurina Hassan. Dalam pembentangan ini, saya akan mengupas novel tersebut berdasarkan aspek kritikan yang telah dipelajari. Sebelum saya menghuraikan kritikan terhadap novel ini, izinkan saya memberikan sinopsis ringkas terlebih dahulu. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang wanita bernama Aisyah yang dibesarkan dalam suasana masyarakat Melayu tradisional yang sangat menitik beratkan adat, pantang larang dan kepatuhan kepada orang tua. Sejak kecil, Aisyah dididik supaya akur kepada norma masyarakat tanpa banyak soal, sehingga menyebabkan 2 orang anak perempuannya menjadi mangsa kerana tidak mampu melawan aturan tersebut. Apabila Aisyah membina keluarganya sendiri, dia berhadapan dengan perubahan zaman yang ketara. Anak-anaknya pula dibesarkan dalam suasana moden dan berani mempersoalkan adat serta nilai lama yang dianggap tidak lagi relevan. Mereka menolak kepercayaan tradisional sekaligus mewujudkan konflik dan jurang antara generasi dalam keluarga tersebut. Pada awalnya, Aisyah sukar menerima perubahan ini kerana bertentangan dengan didikan yang diterimanya sejak kecil. Namun, lama-kelamaan dia terpaksa menyesuaikan diri dengan arus pemodenan dan menerima hakikat bahawa nilai kehidupan sentiasa berubah mengikut zaman. Walaupun berdepan pelbagai konflik emosi, Aisyah akhirnya berjaya memahami perbezaan generasi dan membina semula hubungan keluarganya, walaupun tidak seperti yang diharapkan sepenuhnya. Yang pertama, saya akan menghuraikan kritikan sanjungan yang terdapat dalam novel ini. Sebagai contoh, pada halayan 179 bab 20, terdapat petikan iaitu rajin sungguh Ustaz ni, puji Cikgu Musa. Petikan ini jelas memperlihatkan unsur kritikan sanjungan terhadap watak Ayub. Hal ini dapat dilihat apabila Cikgu Musa memuji sikap rajin Ayub yang sanggup membersihkan kawasan rumah walaupun pada hari cuti. Melalui situasi ini, pengarang menonjolkan nilai positif yang ada pada watak Ayub, seperti disiplin, tanggungjawab dan keprihatinan terhadap orang lain. Bukan itu sahaja, tindakan Ayub yang meminta maaf kerana menerima tetamu dalam keadaan berpeluh turut menunjukkan bahawa dia seorang yang beradab dan peka terhadap perasaan orang lain. Secara tidak langsung, pengarang ingin menunjukkan bahawa sikap rajin dan bertanggungjawab merupakan nilai terpuji yang wajar dicontohi oleh masyarakat. Kesimpulannya, kritikan sanjungan ini bukan sahaja memuji watak Ayub, malah memberi pengajaran kepada pembaca tentang kepentingan kerja keras, adab dan tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Selain itu, terdapat juga kritikan sanjungan pada muka surat 240 dalam bab 26. Petikan yang dapat dilihat ialah si ibu tetap tabah mengajar anak-anaknya terbang walaupun sedar Aisyah telah melepaskan anak-anaknya untuk membina kehidupan masing-masing. Petikan ini memperlihatkan kritikan sanjungan terhadap watak Aisyah sebagai seorang ibu yang tabah dan penuh pengorbanan. Pengarang menggunakan perbandingan seekor burung yang mengajar anak-anaknya terbang untuk menggambarkan proses seorang ibu mendidik anak-anak hingga mampu berdikari. Walaupun berdepan dengan perasaan sedih dan perpisahan, Aisyah tetap melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh keikhlasan. Hal ini menunjukkan bahawa kasih sayang seorang ibu bukan bersifat memiliki tetapi mendidik dan melepaskan anak-anak dengan penuh redha. Melalui gambaran ini, pengarang berjaya menonjolkan nilai kasih sayang, pengorbanan dan ketabahan seorang ibu yang sangat menyentuh hati pembaca. Kesimpulannya, kritikan sanjungan ini memperlihatkan penghargaan terhadap peranan ibu dalam membentuk kehidupan anak-anak serta menegaskan bahawa pengorbanan seorang ibu amat besar dan tidak ternilai. Seterusnya, saya akan menghuraikan kritikan teguran yang terdapat dalam novel ini.
Sebagai contoh, pada muka surat 6 bab 1 terdapat petikan iaitu Aisyah ajak Ahmad, Lijah dan Dolah makan ubi. Jangan beri adik-adik main dekat telaga. Ingat tu, jangan biarkan adik-adik main dekat telaga. Petikan ini jelas menunjukkan kritikan teguran melalui watak ibu terhadap Aisyah dan adik-adiknya. Teguran ini bukan sekadar arahan biasa tetapi merupakan peringatan yang serius berkaitan keselamatan kanak-kanak. Hal ini dapat dikaitkan dengan peristiwa tragis sebelum ini, iaitu kematian Imah akibat terjatuh ke dalam telaga. Oleh itu, pengarang menekankan kepentingan sikap berhati-hati dan sentiasa berwaspada dalam kehidupan seharian. Selain itu, teguran ini juga menonjolkan tanggungjawab Aisyah sebagai anak sulung yang perlu menjaga adik-adiknya. Ini menunjukkan bahawa peranan anak sulung bukan sahaja perlu patuh tetapi juga bertanggungjawab terhadap keselamatan ahli keluarga. Kesimpulannya, kritikan teguran ini memberi pengajaran kepada pembaca tentang kepentingan disiplin, tanggungjawab dan menjaga keselamatan diri serta orang lain. Selain itu, pada muka surat 60 hingga 61 dalam bab 5, terdapat petikan iaitu ibu tidak mahu Aisyah jadi pemalas, rumah mesti kemas dan bersih, anak dara tidak boleh duduk tersadar di tangga, nanti tidak diminta orang. Petikan ini menunjukkan dengan jelas kritikan teguran yang disampaikan oleh ibu kepada Aisyah. Teguran ini meliputi pelbagai aspek kehidupan seperti sikap rajin, kebersihan, berjimat cermat serta tingkah laku sebagai seorang anak perempuan. Pengarang menggambarkan ibu sebagai seorang yang tegas dan tidak jemu menasihati anaknya. Walaupun teguran tersebut sering diulang dan kadang-kala menimbulkan rasa kurang selesa dalam diri Aisyah, namun di sebaliknya terdapat unsur kasih sayang dan keprihatinan seorang ibu. Selain itu, teguran ini juga berkait dengan persediaan Aisyah sebagai seorang wanita dewasa, khususnya dalam menghadapi alam perkahwinan. Ibu sering mengaitkan tingkah laku Aisyah dengan pandangan masyarakat dan maruah keluarga. Walaupun Aisyah memahami tujuan teguran tersebut, dia tetap memendam perasaan kerana dididik supaya tidak membantah orang tua. Hal ini menunjukkan bagaimana didikan keluarga membentuk sikap patuh dan sabar dalam diri anak. Kesimpulannya, kritikan teguran ini memperlihatkan bahawa nasihat dan teguran merupakan satu bentuk kasih sayang yang penting dalam membentuk sahsiah seseorang. Seterusnya, pada muka surat 83 bab 8 terdapat petikan iaitu balut tangani baik-baik, jangan terkena cadar pengantin pula. Baik kau jangan tidur dekat sangat dengan katil. Lepas ni kaki kau nak dibalut, kau tak boleh jalan-jalan lagi. Petikan ini jelas memperlihatkan kritikan teguran yang disampaikan oleh ahli keluarga terhadap Aisyah menjelang hari perkahwinannya. Teguran ini bertujuan untuk memastikan Aisyah menjaga diri, berkelakuan sopan serta mematuhi adat dan pantang larang. Melalui petikan ini, pengarang menunjukkan peranan orang tua dalam membimbing dan mengawal tingkah laku anak gadis agar tidak melakukan perkara yang boleh mencemarkan imej keluarga. Selain itu, ia juga menggambarkan bahawa dalam masyarakat tradisional, bakal pengantin perempuan perlu mematuhi pelbagai peraturan termasuk mengehadkan pergerakan dan menjaga penampilan diri. Walaupun teguran tersebut kedengaran tegas, ia sebenarnya mencerminkan rasa tanggungjawab dan keprihatinan keluarga terhadap Aisyah. Kesimpulannya, kritikan teguran ini menegaskan bahawa nasihat dan peringatan daripada orang tua memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku dan persediaan seseorang sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Dalam novel Hatimu Aisyah, muka surat 106 bab 11, terdapat petikan yang jelas menunjukkan kritikan saranan melalui dialog watak Kak Long yang berkata, kau tengok pokok kelapa tu, baik juga ditebang. Kalau angin kuat, takut akan tumbang menimpa kepuk padi. Di sini, Kak Long mencadangkan pokok kelapa ditebang sebagai langkah berjaga-jaga supaya ia tidak tumbang dan merosakkan kepuk padi sekiranya berlaku angin kuat. Cadangan ini menunjukkan bahawa masyarakat dalam novel ini mempunyai kesedaran terhadap aspek keselamatan dan berpandangan jauh dalam membuat keputusan. Mereka tidak hanya menunggu sesuatu musibah berlaku tetapi berusaha mengambil langkah awal untuk mengelakkan kerugian. Selain itu, Aisyah turut memberikan pandangan bahawa pokok tersebut boleh ditebang untuk mendapatkan umbut kelapa yang boleh dijadikan makanan.
Ini memperlihatkan pemikiran yang praktikal dan bijak dalam memanfaatkan sumber alam. Sarana yang diberikan bukan sahaja untuk keselamatan tetapi juga mempunyai nilai tambah dalam kehidupan mereka. Walaupun kritikan saranan ini tidak disampaikan secara formal tetapi melalui perbualan santai, ia tetap membawa makna yang mendalam. Pengarang berjaya menggambarkan bahawa dalam kehidupan masyarakat kampung, pertukaran pandangan atau cadangan merupakan satu amalan biasa yang membantu mereka membuat keputusan secara bersama dan lebih bijaksana. Secara keseluruhannya, kritikan saranan dalam petikan ini memperlihatkan masyarakat yang berhati-hati dan bijak dalam mengurus risiko serta memanfaatkan sumber yang ada. Seterusnya, terdapat kritikan saranan pada muka surat 117 bab 12, iaitu emak menggosok perut Aisyah dengan minyak selusuh yang sudah diminta dari pawang bakar sebulan lalu. Sesiapa yang mengambil minyak selusuhnya akan mudah bersalin. Petikan ini menunjukkan bahawa masyarakat mengamalkan pelbagai ikhtiar dan saranan tradisional bagi membantu proses kelahiran. Penggunaan minyak selusuh yang diperoleh daripada pawang bakar mencerminkan kepercayaan bahawa terdapat cara tertentu yang boleh dipercayai boleh memudahkan kelahiran, walaupun ia tidak berasaskan ilmu perubatan moden. Selain itu, tindakan ibu yang menyuruh ayah memanggil Nek Munah, Mak Long dan Anjang Sidah menunjukkan satu bentuk saranan untuk mendapatkan bantuan daripada individu yang lebih berpengalaman dalam menguruskan proses bersalin. Ini mencerminkan bahawa masyarakat tradisional lebih cenderung bergantung kepada pengetahuan turun-temurun dan sokongan komuniti dalam menghadapi situasi genting. Namun begitu, pengarang secara tidak langsung mengajak pembaca untuk menilai kebergantungan masyarakat terhadap kepercayaan tradisional yang belum tentu keberkesanannya. Ia membuka ruang kepada pembaca untuk menilai sama ada saranan tersebut benar-benar membantu atau sekadar amalan kebiasaan yang diwarisi. Secara keseluruhannya, kritikan saranan dalam petikan ini bukan sahaja menunjukkan usaha masyarakat mencari jalan penyelesaian tetapi juga menggambarkan cara hidup mereka yang masih kuat dipengaruhi oleh adat dan kepercayaan tradisional dalam menghadapi cabaran kehidupan. Seterusnya, dalam novel Hatimu Aisyah, petikan pada muka surat 10 bab 1 sesuai dianalisis melalui kritikan pendekatan sosiologi kerana ia menonjolkan kepercayaan dan amalan tradisional masyarakat Melayu dalam menjaga kesihatan dan anak kecil. Contohnya, Aisyah memberikan tangkal hitam kepada Dolah seperti yang dinyatakan dalam ayat, dia memberikan tangkal hitam yang diikat ke perut. Dolah memakai 2 tangkal sekarang. Amalan penggunaan tangkal ini menunjukkan bahawa masyarakat tradisional mempunyai cara tersendiri untuk menangani masalah kesihatan anak-anak selain daripada kaedah moden atau perubatan. Selain itu, tujuan penggunaan tangkal juga menggabungkan 2 fungsi berbeza. Satu untuk kesihatan fizikal, iaitu 1 tangkal berbalut kain hitam yang diikat di perut untuk mengubat cacing. Dan 1 lagi untuk tujuan rohani atau perlindungan daripada gangguan makhluk halus. Seperti 1 lagi tangkal dipakai di leher yang dikatakan untuk menghalau hantu. Ini menunjukkan bahawa masyarakat pada masa itu menyatukan aspek fizikal dan spiritual dalam kehidupan seharian, terutama dalam menjaga anak-anak. Petikan ini juga menggambarkan nilai-nilai penjagaan keluarga dan tanggungjawab anak sulung di mana Aisyah terlibat secara aktif dalam menjaga adiknya sesuai dengan peranan tradisional anak perempuan dalam keluarga. Hal ini membuktikan bahawa kepercayaan, budaya dan norma sosial mempengaruhi tingkah laku harian dalam interaksi dengan keluarga dan ia menjadi sebahagian daripada cara masyarakat tradisional menguruskan kesihatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Seterusnya, petikan pada muka surat 12 bab 2 juga sesuai dianalisis melalui kritikan pendekatan sosiologi kerana ia memaparkan kehidupan, norma dan struktur masyarakat tradisional serta peranan wanita dalam keluarga. Contohnya, Aisyah digambarkan perlu melakukan kerja-kerja di dapur kerana dia seorang perempuan seperti yang dinyatakan dalam ayat, dia mesti terus membuat kerja-kerja di dapur kerana dia seorang perempuan. Petikan ini menunjukkan bahawa masyarakat pada masa itu menekankan bahawa perempuan mesti pandai memasak dan menjaga rumah tangga.
Hal ini diperkuatkan lagi melalui ayat, kalau tidak tahu masak, bagaimanakah dia akan hidup? Kerana orang perempuan mesti berkahwin dan memasak untuk anak-anak dan suaminya. Selain itu, petikan ini menekankan nilai ketaatan anak terhadap ibu bapa, di mana Aisyah sejak kecil telah diajar untuk tidak membantah arahan ibunya walau sepatah pun ayat. Seperti dalam ayat, sejak kecil lagi dia diajar untuk tidak membantah cakap ibu walaupun sepatah kata. Hubungan keluarga lain turut dipaparkan melalui interaksi dengan datuk dan neneknya. Contohnya, hati Aisyah terhibur juga apabila berada di rumah datuk dan datuk akan tersenyum dan mengagah-agah Dolah. Ini menonjolkan peranan ahli keluarga lain yang memberi sokongan emosi walaupun ibu lebih menumpukan perhatian kepada kerja dan jiran. Petikan ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat yang berorientasikan kerja dan peranan gender, di mana ibu lebih banyak bercakap dengan jiran sementara Aisyah harus membantu menyelesaikan kerja rumah. Seperti dalam ayat, ibu lebih banyak bercakap dengan jiran-jiran yang datang bertandang. Mereka bercakap-cakap sedang ibu terus dengan kerja-kerjanya seperti memilih antah beras atau membelah kayu. Kesemua elemen ini menunjukkan bahawa petikan ini bukan sahaja memaparkan kehidupan harian tetapi juga budaya, nilai dan norma masyarakat tradisional termasuk peranan wanita, ketaatan anak dan sokongan keluarga. Dalam novel Hatimu Aisyah, terdapat beberapa petikan yang sesuai dianalisis melalui kritikan penganalisisan. Pertama, pada muka surat 3 bab 1, pengarang iaitu Zurina Hassan memaparkan kehidupan Aisyah dan keluarganya yang serba sederhana melalui perincian aktiviti harian mereka. Contohnya, Aisyah mencapai timbak upih yang tersangkut di dinding telaga. Selalunya, ibu bangun tidur ketika alam masih didakap kegelapan. Dia terus ke dapur menyalakan api untuk memasak air. Ibu mengangkat palang pintu untuk keluar ke pelantar. Ayat ini bukan sekadar menggambarkan rutin harian tetapi menonjolkan ketabahan dan tanggungjawab ibu dan Aisyah. Pembaca dapat merasai kesukaran mendapatkan air semasa musim kemarau yang menjadi simbol cabaran kehidupan masyarakat kampung tradisional. Cara pengarang menekankan waktu dan suasana, contohnya alam masih didakap kegelapan, memberi kesan dramatik dan membolehkan pembaca merasai kehidupan yang penuh cabaran. Watak Aisyah digambarkan prihatin, rajin dan patuh manakala ibu sebagai suri rumah yang tabah, bertanggungjawab dan berdikari. Unsur latar kampung dengan telaga, pelantar dan dapur tradisional membentuk konteks sosial yang kukuh dan menyokong perkembangan watak. Plot harian yang sederhana ini menekankan tema kekeluargaan, kesederhanaan hidup dan ketabahan. Kedua, pada muka surat 8 bab 1, petikan berikut sesuai dianalisis melalui kritikan penganalisisan, iaitu semasa Lijah dan Dolah bermain-main, Aisyah bekerja seperti yang dipesan oleh ibu. Kadang-kadang dia berasa jemu dengan keadaan itu. Di sini, perbezaan tanggungjawab antara anak perempuan dan anak lelaki dalam keluarga tradisional jelas kelihatan. Aisyah tetap patuh dan rajin mengurus kerja rumah serta adik-adiknya, manakala adik lelaki bebas bermain. Pembaca dapat memahami perasaan jemu dan kepenatan Aisyah mencerminkan tekanan psikologi yang dialami oleh anak perempuan. Konflik dalaman watak ditonjolkan apabila Aisyah tetap meneruskan kerja walaupun rasa bosan, menunjukkan ketaatan dan kesabaran yang tinggi. Pengarang berjaya menyampaikan nilai ketaatan, tanggungjawab dan pengorbanan yang dituntut daripada seorang anak perempuan, serta menonjolkan perbezaan peranan gender dalam kehidupan keluarga tradisional. Ketiga, pada muka surat 26 hingga 27 bab 3, petikan setelah Darus meningkat remaja, dia telah dikahwinkan dengan sepupunya iaitu Halimah. Yang Tuan sangat takut negeri Kedah ini diserang. Petikan ini sesuai dianalisis melalui kritikan penganalisisan, kerana Darus digambarkan sebagai remaja matang yang memikul tanggungjawab sebagai suami dan anggota keluarga. Perkahwinan bukan sahaja berkaitan hubungan peribadi tetapi juga memainkan peranan dalam struktur sosial dan politik masyarakat kampung. Kesedaran terhadap ancaman politik dan keselamatan turut ditonjolkan melalui ayat yang Tuan sangat takut negeri Kedah ini diserang.
Ini menunjukkan setiap individu mempunyai tanggungjawab tertentu untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan komuniti. Kritikan ini membolehkan pembaca memahami hubungan antara watak, tanggungjawab sosial dan konteks sejarah serta memberi perspektif tentang kehidupan kampung tradisional yang dipengaruhi norma keluarga dan ancaman politik. Seterusnya, petikan pada muka surat 12 bab 2 iaitu dia mesti terus membuat kerja-kerja di dapur kerana dia seorang perempuan. Kalau tidak tahu memasak, bagaimanakah dia akan hidup kerana orang perempuan mesti berkahwin dan memasak untuk anak-anak dan suaminya. Sesuai dianalisis melalui kritikan penilaian, kerana ia membolehkan pembaca menilai keberkesanan mesej dan penceritaan pengarang iaitu Zurina Hassan. Ayat ini menonjolkan tekanan sosial terhadap wanita dalam masyarakat tradisional di mana perempuan dituntut untuk mematuhi peranan tradisional seperti memasak, menjaga rumah tangga dan bersedia berkahwin untuk menunaikan tanggungjawab terhadap suami dan anak-anak. Dari segi penilaian, pengarang berjaya menyampaikan mesej ini dengan jelas membolehkan pembaca memahami norma sosial yang membatasi peranan wanita pada zaman itu. Petikan ini juga memberi impak kepada pembaca kerana ia menimbulkan kesedaran tentang perbezaan tanggungjawab gender dan menonjolkan konflik peranan yang dialami oleh Aisyah. Selain itu, penggunaan bahasa yang tegas meningkatkan kualiti penceritaan sekaligus menyampaikan nilai moral dan sosial dengan berkesan. Secara keseluruhan, petikan ini membolehkan pembaca membuat penilaian terhadap norma masyarakat, peranan wanita dan keberkesanan pengarang dalam menyampaikan mesej sosial yang memberi kesan emosi serta pemahaman mendalam tentang kehidupan tradisional. Petikan pada muka surat 106 bab 11 iaitu kau tengok pokok kelapa tu baik juga ditebang. Kalau angin kuat takut akan tumbang menimpa pokok-pokok padi. Kata Kak Long. Sesuai dianalisis melalui kritikan penilaian kerana ia membolehkan pembaca menilai bagaimana pengarang menonjolkan kebijaksanaan dan pengalaman masyarakat kampung. Cadangan Kak Long untuk menebang pokok kelapa menunjukkan kesedaran terhadap keselamatan dan kepedulian terhadap persekitaran. Dari sudut penilaian, pengarang berjaya menyampaikan mesej praktikal dan moral melalui dialog watak iaitu pentingnya berfikiran jauh dan bertindak bijak sebelum sesuatu kerugian berlaku. Petikan ini memberi pengajaran bahawa masyarakat tradisional tidak hanya bertindak selepas masalah berlaku tetapi bersedia mengambil langkah pencegahan. Selain itu, petikan ini menekankan nilai rasional dan pengalaman generasi tua dalam kehidupan harian. Cadangan Kak Long mencerminkan bagaimana pengalaman dan kebijaksanaan mereka dapat membantu keluarga dan komuniti membuat keputusan yang lebih baik. Melalui petikan ini, pembaca dapat menilai keberkesanan pengarang dalam menyampaikan nilai moral, pengalaman hidup dan perancangan berhemah dalam masyarakat kampung.